Hello guys, jom kita buat ikan singgang yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. 2 biji bawang merah besar, sedikit asam keping, 5 biji bawang putih diketuk kasar dan juga lengkuas yang dah dipotong halus. Kemudian kita perlukan ikan. Yang ni saya pakai 3 ekor ikan, dipotong 2. Ikan ni dah siap basuh, dah siap dipotong. Masukkan ke semua ikan ke dalam periuk. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan. Masukkan asam keping, bawang putih, lengkuas dan juga bawang merah. Kemudian masukkan air sehingga tenggelam ikan. Kemudian tutup dan biarkan seketika. Bila dah menggelegak, boleh buka penutup. Korang tengok ikan kita cantik, tak hancur pun. Masukkan sedikit garam, sedikit ajinomoto ataupun serbuk perasa. Kemudian rasa dah sedap ke belum. Selamat mencuba guys.